Hello, Assalamualaikum penonton impian. Kali ni kita berada di mana? Kalau tengok kat belakang ada signboard IKEA. Jadi kita berada di Damansara. Dekat kawasan kampung perumahan ni ada satu rumah yang memang tengah cantik. Memang cantik pun. Ni rumah punya tuan dia. Jom, let's go, kita pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Impiana, jom masuk. Come. Hai Kak Intan. Hai Muaz. Boleh kenalkan diri dan berapa lama dah duduk kat sini? Boleh? Nama saya Intan. Saya dah tinggal sini masuk setahun lah. Muaz tengok rumah Kak Intan ni kecil. Tapi kenapa Kak Intan pilih dekorasi konsep yang macam ni? Okey. Dia punya sebab adalah sebab rumah ni dia punya keluasan lebih kurang dalam 500 ke 600 square feet. So dia agak sempit. So saya pilih tema pun warna putih kelabu sebab saya tak nak dia nampak terlalu gelap sebab nanti ruang tu akan jadi sempit. Tema dia pun kita pilih minimalist. So kita guna perabot pun apa yang perlu sahaja dan tak perlu yang besar-besar lah. Kenapa Kak Intan pilih warna kelabu dengan putih? Sebab nakkan ruang tu nampak lebih besar. Sebab ruang tu kecil, kalau kita pakai warna yang gelap, dia akan nampak lagi sempit. Okey, jom kita pergi dapur. Konsep dapur ni pun sebenarnya minimalis juga. Saya hanya letak meja makan untuk 6 orang duduk. Dan selainnya, almari untuk letak pinggan mangkuk, dapur dan peti ais dan itu saja. Sebab ruang ni memang kecil, jadi kena minimalis. Kita nak tengok ruang yang seterusnya, boleh tengok bilik pertama dulu? Boleh? Jom. Ini bilik utama kami. Sebab rumah ni macam saya cakap tadi, dia hanya ada 2 bilik. So, tapi dua-dua pun sebenarnya sama je saiz dia. Sama je. Cuma konsep dia masih sama, putih dan kelabu juga. Minimalis. Memang kena minimalis rumah macam ni sebab dia sempit kan. Jadi kita kena pandai main dengan warna dan cahaya adalah sangat penting. Memang menyumbang kepada keadaan rumah. Bila rumah tu terang, automatik dia akan nampak besar sebenarnya. Masa Kak mula masuk sini, berapa lama ambil masa untuk buat rumah ni dekorasi? Sebenarnya dekorasi tu dia bukan sekali one shot buat. Dia slowly, dia sikit-sikit. Sebab bila setiap kali keluar ada nampak benda yang warna kelabu atau warna putih yang saya suka, saya akan beli. Dia bukan one shot. Boleh bagi tahu berapa total cost secara kasar yang Kak ingat? Untuk perabotnya. Sebenarnya banyak juga barang yang saya beli second hand sebab saya tak beli baru. So lebih kurang 10,000 aja juga kot. Lebih kurang lah. Untuk satu rumah lah. Okay, Kak, bilik seterusnya nombor 2. Jom. Ni bilik nombor 2. Sama juga konsep dia. Minimalis, warna putih dan kelabu. Dan bilik ni kita letak satu katil single sebab kalau nak letak queen memang sempit lah. Sebab kita ada almari ni kat sini. So, dan rumah ni pun kita orang hanya guna satu almari je untuk semua orang. So, memang kena minimalis. Baju pun kena minimalis sebenarnya. So, sebab sempit kan. Dan kita ada ruang untuk bersiap dekat sini lah. Dalam rumah ni berapa orang duduk kan? 3 ke 4 orang sebab anak yang sulung tak selalu ada kat sini. Tapi yang 3 orang tu memang kat sini. Kak Intan, rumah lain saya tengok kalau rumah kecil susah nak ada garden, mini garden macam ni. Tapi macam mana Kak Intan manage untuk ada mini garden macam ni? Okey, yang paling penting, yang pertama mesti kena ada minat. Sebab saya minat pokok-pokok. So, kita orang pun buat slowly. Beli kapet dulu, lepas tu beli pokok sikit-sikit lah. So, lama-lama jadilah taman macam ni. Berapa total nak buat taman macam ni? Total dia kalau nak ikut campur pokok semua dalam 1,000 aja juga. Sebab kapet mahal sebenarnya. So, kalau guest datang santai-santai, luar pun boleh. Ya, betul. Kalau malam-malam kita orang memang lepak kat luar ni je. Best, cooling, ada kipas.